Baby, buat apa ni? Buat apa ni? Buat apa ni? Sinilah pasal barang elektronik. Nak tahu ke? Nak. Baru tahu ke dong? Sungguh ni? Sungguh. Confirm? Confirm? Confirm. Okay, let's go. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulkifli Muhammad Anwar. Okay, hari ini saya akan menerangkan, kami kumpulan Kitos akan menerangkan tentang fungsi dan nama alatan elektronik dan komponen elektronik. Okay, yang pertama dengan saya ialah motor. Motor ni terbagi kepada dua, iaitu AC motor dan DC motor. Okey, yang bersama saya inilah DC motor, iaitu direct current motor. Okey, untuk macam mana dia motor ni berfungsi, kita apabila elektrik akan disambungkan dan medan magnet terhasil, dalam ini adalah flux magnet akan terpotong dan menghasilkan pergerakan arus elektrik. Yang kedua ialah bersama saya ini buzzer. Buzzer macam kita tahu macam seperti alarm. Okay, kalau terdapat sambungan elektrik, buzzer ni akan berbunyi. Sekian, terima kasih. Okey, so saya Azbi. So hari ni saya nak terangkan dua benda. Dua, iaitu ini pertama kita panggil perintah boleh laras. Yang kedua di tangan saya ini adalah transistor C945. Okey. So apa tu perintah boleh laras? Biasanya dalam bahasa Inggeris kita panggil dia rheostat. Dalam bahasa Melayu kita panggil dia perintah boleh laras. So fungsi dia untuk apa? Fungsi dia adalah untuk mengawal jumlah arus dalam gitar. Dan benda ni juga dia boleh mengawal rintangan. Nilai rintangannya boleh dilaraskan dari kosong hingga maksimum. So, dan biasanya benda ni kita jumpa dekat televisyen, kipas angin dan ketuhar. So transistor ni pula, dia fungsi dia adalah untuk meninggikan voltan, arus dan kuasa, serta boleh menjadi sebagai suis kawalan. Dan biasanya benda ni kita jumpa sama juga dekat kipas angin, dekat televisyen dan sebagainya. So itu saja. Nama saya Nurfatul Zahra, nombor bateri 22923. Hari ini saya akan memperkenalkan komponen iaitu light emitting diode. Biasanya kita kenali ini sebagai LED. LED ni dia mengalirkan arus daripada satu arah sahaja, iaitu anode ke cathode. Yang mana biasanya kita gunakan untuk mengenal pasti sesuatu komponen elektrik itu berjaya ataupun tak. Contohnya LED ni akan mengeluarkan cahaya apabila ada arus mengalir daripada satu arah sahaja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibrahim bin Saharudin. Hari ini saya akan terangkan tentang dua komponen elektrik. Yang pertama ialah relay, DC relay 12 volt. DC relay ni ialah switch automatik yang digunakan untuk mengawal arus yang besar. Ia digunakan untuk menghidupkan atau mematikan litar elektrik lain tanpa perlu sentuhan tangan. Maknanya, relay ini berfungsi macam orang tengah yang menghubungkan antara litar kecil dan litar yang mempunyai arus yang besar. Seterusnya, ni ialah relay . Okay, seterusnya ialah fuse. Fuse ialah komponen keselamatan yang digunakan untuk menjaga keselamatan litar elektrik kita. Bila contoh fuse ini, bila fuse dialihkan dengan arus yang terlampau tinggi yang tidak mampu ditampung oleh fuse ini, ia akan menghentikan litar elektrik secara serta-merta. Dan itu saja daripada saya. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Rafiqah Shazia binti Jumari, dan untuk video ini saya akan menerangkan tentang sebuah komponen elektronik iaitu perintah tetap. Okay, perintah tetap ni dia digunakan untuk menghadkan ataupun mengawal arus elektrik dalam sesebuah litar. Dan nilai rintangan untuk perintah tetap ni adalah tetap. Sebab itulah dia dinamakan sebagai perintah tetap. Okay. Nilai rintangan perintah ni dia diukur dalam unit ohm dan biasanya ditunjukkan melalui kod warna jalur yang ada di perintah tetap ni. Dan setiap perintah ni dia mempunyai 4 jalur yang membawa maksud ataupun kod yang berbeza-beza untuk setiap warna. Sebagai contoh, untuk perintah tetap yang ada di tangan saya ni, dia mempunyai 4 jalur yang mempunyai warna coklat, hitam, coklat dan juga emas. Jadi nilainya ni dia akan terdapat kiraan lah untuk dikira untuk menentukan berapa nilai rintangan sebuah perintah tetap ini. Okay, terima kasih. Okay, hello guys. Okay, ini adalah dua komponen terakhir kita. Yang pertama ialah mini push button switch. Yang kedua adalah perintang peka cahaya. Okay, sorry guys tadi . Okay, yang pertama ini
mini push button switch ni berfungsi untuk mengalihkan dan memutuskan arus elektrik. Okey, apabila kita tekan je button ni, arus elektrik akan mula mengalir, dan bila kita lepas je benda ni, arus elektrik akan mula terhenti. Jadi benda tu akan off lah. Okey, benda ni biasanya digunakan di alatan seperti lonceng pintu ataupun kawalan alat permainan. Macam tu lah. Dia akan berfungsi bila kita tekan je benda ni. Okey, yang kedua adalah perintang peka cahaya. Perintang peka cahaya ini berfungsi untuk mengubah rintangan cahaya itulah. Sebagai contoh, bila dalam keadaan bercahaya, rintangan dia akan mula berkurang, dan bila dalam keadaan gelap, rintangannya akan mula tinggi. Ya, betul semua. Okey. Biasanya komponen ni digunakan di lampu jalan. Bila dalam keadaan gelap, dia akan bercahaya. Dalam keadaan cerah, dia akan mula padam. Okey, itu saja. Bye bye. Boom.